Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber. Katanya Najwa makanlah ayam Korea. So depan mata ni pun dah ada ayam Korea, tapi Najwa makan dengan samyang rose. Ni samyangnya. Ni dia buat 3 paket tau. Bolehlah dia punya banyak tu. Tak tahu lah boleh habis ke tak. Lepas tu ada timun. Gitulah. So kepada warung setiap video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terlepas video yang dah upload tanpa melengahkan masa. Jumlah kita mula. Bismillah. So kepada yang request, nanti Najwa akan munculkan nama. Terima kasih tau yang request Sarahyo. So jumlah kita mula rasa sebab dua-dua ni pedas je. Ayam pedas, Maggi, samyang pun pedas. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni Najwa beli bahagian peha sebab biar senang lah nak makan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia pedas, lepas tu ada rasa manis-manis punya sos Korea tu. Sedap. Rangup. Memang sesuai ayam ni makan dengan samyang tau. Tu pas sedap gila rasa dia. Dia tak pedas sangat tau, so sedap gila. Kan? Memang sedap. Dia punya samyang ni pun memang pekat gila carbonara dia tu. Dia punya ni Najwa ambil pressure roast tau. Lepas tu dia pedas dia tu memang tak, dia pedas manja-manja lah. Gitulah nak cakap. Dia tak pedas sangat, dia manja-manja je. Memang sedap gila korang.
memang sedap sangat menu kali ni kan. Dia punya rasa pun memang cukup. Rasa dia punya ayam tu manis, lepas tu pedas manja-manja. Dengan samyang ni pun pekat, lepas tu pedas manja-manja juga. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Mudah kenyang? So, sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.